Okay guys, bagi yang nak set jam untuk Z15 GT ya. Mula-mula on switch dulu. Okay, switch on. Okay, yang ni macam ni. Kalau nak set jam kita punya range ni kena duduk dekat audio. Kalau duduk dekat trip B tak jadi, dia akan jadi bila kita tekan button ni dia akan jadi reset kosong-kosong balik. Okey. Habis tu kalau kita nak set jam, okey, pergi dekat audio. Ini tekan lama-lama. Dalam 7-8 second macam tu. Okey, dia akan naik blink tekan hijau. Pergi berapa? Okey, 10. Okey, jam dah settle dah, minit pula. Minit tekan lama-lama. Tekan lama-lama dia akan pergi tekan kalau kita nak berapa? 50 ke, kita tekan sampai 50. Okey, lepas dah siap semua, tekan balik. Jangan sampai ada klip. Okey, ni dah settle dah. Ni untuk bateri sebelum start. Sebelum start lepas start dia akan jadi 14 lebih. Ni bawa bateri normal. 14 lebih je. Bila off switch, bila off switch 12.9, bawah 13. Nak tukar jam pun boleh, tukar bawa bateri pun boleh. Okay guys, selamat mencuba.